So belting macam ni nak tengok belting elok tak elok lagi abang. Okay, so kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana lah. Korang tahu tak apa benda simple tapi kalau dia rosak boleh makan moral. Dia ada dua benda lah. Benda yang dia perlu buat daripada getah dengan plastik lah. Jom aku tunjuk salah satu daripada ni. Kau nampak ni macam ular ni. Ni ada orang panggil dia V-belt, fit belt, fan belt. Okay, macam-macam lah. Tapi senang cerita dia adalah belting, bukan timing belt Okay, macam MERS kat belakang aku ni A250 ni, water pump dia jalan dengan belting. So kalau belting putus, water pump jalan tak jalan? Tak jalan lah. Bila water pump tak jalan, enjin jadi panas. Bila panas, overheat. So ni antara orang kata pembunuh senyap lah. Okay, kalau dia tak putus tak apa. Kalau dia dah putus, so belting macam ni nak tengok belting elok tak elok lagi abang. Belting nak tengok dia senang je. Selalunya kita tengok kat sini. Dia ada dua lah, sama ada benda ni, dia punya rib ni dah tajam ataupun ni dia dah start merekah macam tu. Nampak? Ini dia baru merekah. Ni alhamdulillah lah kita check kereta dia, kita jumpa, kita bebas tukar. Lagi satu, kalau benda ni kat rib dia ni tajam, selalunya bermasalah dengan puli. Okay? Dan salah satu puli tu dah tajam, dia dah makan belting. Okay, itu kau tukar lah belting 10 kali pun tak, belting kau akan rosak. Cepat rosak lah. Belting selalunya dia mereput macam ni je. Dia jarang jadi tajam lah. Tajam tu selalunya berpunca daripada puli-puli yang ada kat kereta lah. Okay, water pump puli ke, alternator puli ke, damper je puli, kadang-kadang idle puli lah kena check. So korang kalau ada pakai kereta nak check, nak tengok apa masalah, ada problem apa, boleh hubungi kita orang lah, Trustmatic Auto Benz. Dekat mana geng? Berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah. Beroje.